Sekarang orang kata pasal kuil. Ni orang India ramai di Kedah. Jangan marah saya. Ya. Semalam majlis raja-raja bincang. Saya tak ada dengar satu orang pun raja mengatakan anti kuil. Atau jangan ada kuil. Saya baru sambut sahabat saya, Perdana Menteri Narendra Modi. Seorang yang kuat berpegangan Hindu dia. Dan negara majoriti Hindu. Menjadi sahabat kita. Kerjasama dengan kita. Tolak ansur dengan kita. Program yang saya cadang, dia untuk kebaikan kita. Baik kelapa sawit, baik teknologi, baik IT, baik universiti. Kita cadang berbelas-belas. Semua dia selalu diterima very positif. Okey. Paling mudah runding. Takkan saya nak ambil keputusan begitu, nak hina agama dia. Nak sekat agama dia. Tapi ada masalah. Ya. Masalahnya ialah beberapa kuil yang dibina yang tidak mengikut peraturan atau hak tanah dan sebagainya. Apakah semua kita roboh? Tidak. Kita akan selesaikan dengan baik satu persatu. Saya buat pengumuman, ada orang kata, oh kena roboh sebab Perdana Menteri suruh. Ada. Bila yang saya suruh roboh? Saya kata ikut peraturan. Apa di Malaysia je? Tak. Di India lagi strict. Mesti ikut peraturan ni orang rakan-rakan India, you pergi India. Di China pun begitu peraturan. Itu sahaja yang kita minta. Jadi walaupun dia jadi perbahasan, kekuatan dalam keadilan ialah di mana kita bincang dari hati ke hati. Saya orang Melayu, orang Islam. Tadi hari Jumaat pergi solat Jumaat. Beberapa hari lagi puasa Ramadan. Tapi saya dengan masyarakat Hindu, saya jamin. Saya Perdana Menteri bagi orang Melayu, bagi orang Cina, bagi orang India, bagi orang Sabah, Sarawak. Saya nak orang Melayu kasih kepada saya kerana saya kasih kepada mereka. Saya nak orang Hindu, orang India kasih kepada saya kerana saya jamin hak mereka dan kepentingan mereka. Ini prinsip yang kita nak jaga. Jangan saudara dengar layan-layan ini. Layanan orang yang pandangannya serong, negatif dan penuh dengan kebencian.